Tak ada yang lebih menghuru-harakan daripada kita ada anak-anak, especially yang lebih kecil lah, yang mana susah nak tidur malam disebabkan masalah selsema dan masalah juga tak boleh tidur disebabkan oleh tersumbat hidung. Jadi kalau bayi tu lagilah problem kan, nak menyusu masalah, dia rasa tidur dia tersumbat, jadi selalu terjaga. Dan kita pun samalah, jadi mak ayah kan nak kerja esok lagi pun problem juga. Dan masalah ni biasanya berlarutan dalam masa beberapa hari dan mungkin sampai seminggu juga. Jadi saya nak kongsi pada anda apa yang anda boleh ambil ataupun apa yang anda boleh buat untuk bantu melegakan hidung tersumbat dan sesama anak-anak anda. Jadi kalau anda first time tengok video ni, channel Ultimate Vitamin ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen. Saya dah subscribe. Jadi masalah sesama, masalah batuk, masalah yang boleh melarat kepada lelah, kalau bayi tu sampai payahlah nak tidur kan, nak menyusu pun jadi meragam disebabkan sesama yang teruk dan juga hidung yang tersumbat. So benda ni common dengan anak-anak kita kan. Kalau musim tu memang penuh dengan budak-budak dekat klinik. Jadi apa yang kita boleh buat supaya boleh legakan simptom ni dan anak kita boleh tidur dengan lena. Kalau kita anak boleh tidur dengan lena, kita pun rasa tenang, betul tak? Dan kita pun rasa tak adalah stres, tertekan sangat kan. Jadi so apa yang saya amalkan, saya nak share kepada anda ialah saya amalkan ini Hurix Gamma Mask cold ointment ni untuk kids kan. Biasanya kalau kita nak bagi sesama tu jadi kering, dia mudah nak bernafas. Biasa kalau orang tua kita boleh pakai macam-macam lah, macam Vicks dan beberapa jenama lain kan yang boleh sedut ataupun tu kan, krim tu kan, balm tu. Tapi masalahnya kalau budak-budak tak boleh sebarangan sebab takut dia terlalu pedih kan, jadi masalah lah dia. Kita tak nak sakit pada dia kan, kita nak legakan dia, bukan sakit. So apa yang saya bagi adalah saya jumpa Gamma Mask Cold Ointment ni for kids ni, produk daripada Hurix, memang halal, KKM approved dan saya dah guna lama dah. Daripada anak-anak kecil memang saya dah gunakan lah, dan benda ni memang mujarab lah untuk dia boleh tidur dengan tenang. So apa yang saya buat ialah kalau dia ada hingus kan, kita lap dulu biar kering. Dan kalau ikut instruction ni memang dia akan untuk pakai dekat kepala, dada, dekat belakang supaya nak bagi dada tu rasa lega, peredaran udara tu lega, lancar. Tapi saya rasa cara yang paling efektif yang anda boleh buat ialah anda boleh ambil sikit letak di bahagian hidung ni hidung. Tu macam anak saya rasa benda tu tak pedih sangat sebab dia memang tak menangis sebab tu. Sebab bila letak je dia start boleh tidur. Anak-anak saya ada 7 orang anak, ya, especially yang kecil-kecil kan. Dia start boleh tidur dan dia lega. Bila dia boleh tidur, kalau yang menyusu dah start boleh menyusu, dah tak sumbat hidung dah, jadi cepat orang kata dia recover pun daripada masalah sesama pun cepat sebab dia kurang stres lah. Selain daripada tu kita bagilah apa-apa suplemen ataupun ubat-ubat yang bersesuaian mengikut dengan keadaan dia. Jadi cara nak dapatkan Hurix Gamma Mask Cool Ointment ni, anda boleh dapatkan di bahagian video ni, ada bahagian produk, boleh dapatkan di situ. Dan anda pun boleh dapatkan diskaun RM5, RM5 diskaun, special diskaun dengan menggunakan kod yang saya sediakan di bahagian description. Boleh salin kod tu untuk dapatkan diskaun. Bye.